Naik LRT bersama kawan, masing-masing semangat tak menentu. Semua orang asyik bercakap pasal bacaan. Jangan lupa singgah PBKL dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome. Selamat datang dan ahlan wa sahlan ke podcast TVRZ at PBKL. Saya Fasiha akan menemani anda untuk segmen podcast pada hari ini. Baiklah, kini saya bersama dengan Puan Fazliatun binti Zainuddin, Timbalan Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Penyelidikan BST PKPM. Baiklah Puan, saya mulakan dengan soalan pertama saya. Apakah peranan utama pihak Puan dalam menjayakan PBKL antarabangsa pada tahun ini? Silakan Puan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi podcast ini. Sebenarnya saya sekarang ni merupakan Timbalan Pengarah Sektor Dasar Perancangan dan Penyelidikan. Jadi antara tugas saya adalah untuk memastikan dasar-dasar berkaitan dengan sumber dan teknologi pendidikan, termasuk berkaitan dengan buku-buku, pusat sumber, perkara berkaitan dengan pendidikan digital, literasi maklumat, literasi AI dan sebagainya. Kita dapat laksanakan dengan baik sekali. Jadi untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun ini, kita sebenarnya memberikan sokongan penuh dalam pelaksanaan program-program membaca ini. Jadi ini merupakan sebahagian daripada perkara utama dalam program nilam yang dilaksanakan di sekolah. Jadi untuk menyokong pembacaan murid, pesta buku sebegini kita perlu adakan setiap tahun supaya murid-murid kita dapat buku-buku yang baru. Jadi industri buku kita terus menerbitkan buku-buku yang menarik untuk murid-murid. Jadi pada tahun ini contohnya kita dapat negara tetamu daripada Arab Saudi. Jadi dapatlah buku-buku yang berbentuk Islamik lah yang kita dapat berikan kepada murid untuk mereka membaca. Jadi program sebegini kita di peringkat dasar kita akan terus berikan sokongan yang padulah. Macam tu. Betul Tuan. Sebab dekat sebab dekat pesta buku ni pun banyak genre buku yang kita boleh pilih, komik, ilmiah, betul kan? Okey, baik. Jadi soalan seterusnya, apakah perancangan pihak Puan untuk PBKL seterusnya? Untuk yang seterusnya, kita menggalakkan bahan-bahan bacaan ini kita dapat akses. Sama ada secara fizikal ataupun secara digital. Betul. Jadi kita cuba bantu murid lah dengan kita bekerjasama dengan Perpustakaan Negara contohnya untuk masuk dalam murid-murid meminjam melalui secara digital. Kalau mereka tak dapat pergi ke Perpustakaan Negara melalui portal You Pustaka. Jadi selain pada itu, kita juga memohon peruntukan untuk kita dapatkan lagi bahan bacaan tambahan. Setiap tahun kita akan dapat. Jadi perancangan-perancangan beginilah yang kita cuba bantu. Jadi pada tahun ini juga kita dapat peruntukan untuk kita tambah baik pusat sumber kita, untuk kita modernkan pusat sumber sekolah dengan bahan-bahan seperti robotik dan sebagainya lah, untuk supaya pusat sumber tu sentiasa je ada murid pergi dan budaya membaca tu dapat dilaksanakan. Betul tu Puan, sebab saya rasa pun buku melalui digital sebenarnya lebih mudah bagi kita untuk akses, untuk kita hari-hari kita baca kan, di mana sahaja kita berada pun lagi mudah sebenarnya. Okey, baiklah Puan. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi dan juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Semoga segala perkongsian hari ini dapat memberi inspirasi dan menambahkan lagi semangat cinta akan buku ya. Jadi baiklah, bagi penonton di luar sana yang belum lagi datang ke PBKL 2026, jom ramai-ramai kita serbu PBKL yang berlangsung selama 10 hari daripada 29 Mei hingga 27 Jun di PWTC KL. Okey, baiklah, semoga berjumpa lagi. Bye.